72 orang, 3 pasukan, 1 misi utama. Menakluk Temenggung, 1 tiket ke Korea yang bernilai RM12,000. Siapakah yang bakal daratkan yang paling panjang? DRV Tomans Monstercraft. 3 nama besar turun berentap. Semua datang dengan satu misi. Ini bukan trip biasa, ini misi memburu kejuaraan. Bukan semua bernasib baik. Selamat datang ke Temenggung The Last Chapter. Jom kita saksikan. Semua peserta telah selesai daftar masuk. Event ini terbahagi kepada 3 pasukan, iaitu DRV Monstercraft dan Tomans. Jam menunjukkan 3.30 petang. 3 houseboat mula bergerak meninggalkan jeti membelah keheningan air Tasik Temenggung. 3 houseboat bergerak seiring menuju ke Tasik Temenggung yang mengambil masa kira-kira 2 jam. Motif kita ke Temenggung kali ini bukan sekadar meredah Tasik yang luas guys. Selama 2 hari di sini, hanya satu perkara jadi fokus kami, untuk mendaratkan Toman dan Sebarau dengan saiz terpanjang yang mampu kita dapatkan di sini. Ada yang mula menyusun gewang, melengkapkan peralatan dan menyiapkan umpan untuk hari esok. Pada jam 6.30 petang, ketiga-tiga houseboat selamat diikat di satu lokasi yang sama. Jam 8 malam, semua berkumpul untuk taklimat esok dan makan malam. Perut dah diisi, semangat disimpan untuk hari esok yang dijangka mencabar. Esoknya, matahari menyapa dengan lembut. Jam menunjukkan 7 pagi. Sarapan tersedia untuk semua pejuang air tawar. Sesi fotografi rasmi dibuat sebelum memulakan misi. Wajah-wajah penuh harapan berdiri atas nama pasukan mereka. Busy. Pula busy. Pada jam 8 pagi, semua peserta berlepas menuju ke spot masing-masing bersama tekong. Air di Tasik Temenggung berada pada paras tinggi dan ini membuat peluang untuk melangkas ke tepi tebing atau menanti toman boiling. Selamat pagi guys. Hari ni kita ada event special sikit. Temenggung The Last Chapter, betul tak Pak? Oh, ada tali rentang lah. Maris. Dia faham lah. Beberapa kali Kas menggunakan ting letter. Toman mula respon, tapi masih tak nak mengambil gewang dengan kemas. Bikin dia marah guys. Allah. Dia dah marah. What? Lepas beberapa jam di spot yang sama, terlihat boiling toman. Abang Mi terus tukar strategi untuk mengorek lebih dalam dengan menggunakan gewang crank korek dari DRV. First try. Tukar. Salus. Tak kisah ada barang lah. Oh, lucut. Lucut. Tapi tak kisah kecil. Cuba lagi sekali. Masuk. Tak sampai bang. Tak mahu. Dan kali ini strike. Mantap bang. Bagi je bang. Okey, cantik bang.
Abang. Sabar. Tahu, Mama ni tak tahu bujang ke? Tak ada. Dah. Tak besar bujang. Alah comel-comel kau. Comel kau. Malu-malu. Keren keren ah. Okey. Assalamualaikum guys. First time guys. Temenggo. Kita pakai korek guys. Grandmaster Battle Grandmaster 2 2040 X9 50 pound. Tak besar guys, comel lote je guys. Kita lepas guys Cantik. Bye. Toman bujang naik dengan padu menggunakan korek 80. Hari pertama belum habis. Tapi kehangatan sebenar Temenggo sudah mula terasa. Tiba waktu tengah hari. Kelibat Toman mula berkurang. Air kembali sunyi. Tanda untuk kita undur seketika dan kembali ke houseboat. Isi tenaga dan fikir strategi seterusnya. Lepas makan, kita keluar semula pada jam 3 petang. Kali ini kita ubah haluan. Spot pertama petang ini Sebarau. Sedang kita lalu dekat tengah highway, tiba-tiba muncul anak. Jadi kita berhenti kejap dan cuba kod-kod Mama nak menyambar. Besar weh. Tapi ternyata anak Saya sumpit yatim. ni. Tak apa, kita teruskan perjalanan. Patut lah. Sampai jadi spot, Afiq mula buka game dengan Topa GR DRV. Kat depan tu. Top. Kat situ. Dia ketuk. Mundur weh. Kejut lah siap. Memang steam ah. 2 kali lontar terus disambar tapi sayang tak lekat. Abang Mi menggunakan jentik JR dan Fuad pula pilih menggunakan sebitik gewang Mino dari DRV. Apa? Kenapa? Besar dah hook dia. Beberapa kali lontaran, satu sambaran muncul di permukaan dari gewang Abang Mi. Tapi sekali lagi tak lekat. Mami. Tanpa buang masa, Fuad kas semula di tempat yang sama. Letus. Dan kali ini strike. Toman mengganas on sebitik. Jangan dia tak kumpau lah Pak. Alright, actually kita hari ni nak target Sebarau menggunakan sebitik dan ada Toman rempit lah tiba-tiba kejar. Boleh lah jadi lah Kita release balik. Okay, saya saruan macam ni pakai nak pakai nak saya saruan ni. Sampai bye-bye. Mungkin pelik. Macam mana Toman boleh ada di spot yang biasanya dihuni oleh Sebarau? Tapi itulah Temenggo. Bila air tinggi dan suhu yang sesuai, Toman akan mula masuk di kawasan cetek sama seperti Sebarau untuk memburu ikan kecil di struktur yang sama. Sebayau, where are you? Sebayau, where are you? Lepas dari strike tu, langit mula berubah. Angin semakin kuat. Hujan sedang menghala ke arah kami. Kami cuba bertahan.
berikan semua tenaga yang ada walaupun titisan hujan semakin lebat. Tapi Toman memilih untuk diam kali ini. Kami pun pulang, berehat dan susun semula harapan untuk esok. Malam pun dah tiba dan kami berkumpul semula di atas houseboat. Pihak penganjur mula kumpulkan gambar tangkapan hari pertama untuk cari siapa yang paling menyelah hari ini. Selesai makan malam, semua mula berehat. Esok, peluang baru untuk mendekati gelaran juara. Keesokan harinya, hari ketiga di Temenggur dan peluang terakhir untuk bergelar juara. Seawal jam 7 pagi, kami mula bergerak dari houseboat. Tekong bawa kami ke spot pertama. Keadaan air masih tinggi dan kabus tebal menutupi permukaan air. Ini menandakan kandungan oksigen pada awal pagi agak rendah, membuatkan ikan kurang aktif di permukaan. Suak yang Tekong bawa kali ini besar dan agak dalam. Kami tunggu dan berharap Toman timbul boiling. Tapi pagi ini, keadaan terlalu tenang. Kami ubah strategi untuk blind cast ke tepi tebing dan cuba nasib di bawah bayang pokok. Dan tiba-tiba, Afiq strike. Baik lah bang. Baik. Toman datang dari tebing bawah rimbunan pokok. Sayang GoPro Afiq tak sempat rakam masa sambaran. Oh. Mantap bang. Mantap bang. Kena juga bang. Semalam tak boleh tidur. Oh, Syakir. Oh guys, Toman bujang prop guys, dengan single hook size 50. Mantap. Comel. Ada gambar. Thank you bebe. Wih, macam mana nak keluar ni? Yes. Okay, steady. Lu memang steady. Comel. Mantap guys. Kita ambil gambar sekejap. Ini dia guys, Toman bujang. Tengok kecomelan dia. Garang ni. Pakai prop guys. Ya. Comel. Ada gambar guys. Ada barang. Kita ambil gambar dulu. Okay, bye. Selepas daripada strike itu, sambil kita menuju ke hulu sungai, kini giliran Fuad pula strike. Seekor toman rempit yang disangkakan hampala. Kerana itulah tujuan utama kami mengudik ke hulu pada pagi ini. Tak ya. Kami teruskan perjalanan sampai ke hulu. Tiba-tiba, kewang Abang Mi disambar padu daripada bawah. Sebarau kasar meluru laju ke dalam rimbunan kayu. Kenapa bang? Gila. Dah cakap dah ada sebarang sini. Kasar ni. Saya. Tak, dia macam nyangkut kayu ni. Keluar lah. Tolong. Aku nak. Okey, stop. Pelan-pelan. Tak, dia bawa ke kayu. Nampak, ada lagi. Dia bawa kayu. Okey, stop. Pelan-pelan. Nampak dia ada lagi kat kayu. Lepas. Tutup semua. Dia nampak dah. Bosok. Dan dalam sekelip mata, tali lidah putus. Tak ada rezeki guys. Sebelum keluar dari suak, Abang Mi cuba lagi satu balingan dan strike. Ewang sebitir kawasan muara air terjun. Dan kali ini sebarau kecil yang menyambar. Bukan yang besar, tapi cukup untuk hadiahkan senyuman di hujung sesi. Waduh. Cantik. Kami rehat seketika di hulu. Sebuah air terjun kecil menyambut kami. Momen yang ringkas tapi cukup bermakna. Kami ambil gambar sebagai kenangan
sebelum keluar semula kebun. Selepas je dari tangkapan terakhir pagi tu, kami balik semula ke houseboat. Masa untuk berehat dan isi tenaga sebelum pecutan terakhir. Jam 2 petang, kami bersedia untuk menyambung misi pencarian ikan terpanjang. Kali ini, kami menuju ke suatu suak baru, rimbun, sunyi dan penuh tanda-tanda pemangsa bersembunyi. Afiq pula pilih umpan khas iaitu Topa Frog GR. Round 2 gang. Lepas launch. Soft rock untuk kawasan berumput seperti ini dapat mengurangkan risiko sangkut dan lebih senyap mendekati pemangsa. Kenapa Toman boleh ada dekat sini? Kerana kawasan seperti ini bagaikan kolam tersembunyi iaitu zon ambush semula jadi bagi pemangsa. Rumput yang menutupi air bukan halangan tapi perlindungan. Dan bila ada pemangsa melintas, strike! Yes! Ya, Toman ah. Halo. 40 ni. Wow. Bagi. Ya. Gila. Bangun. Esok. Halo. Toman on. Topa. Oh, masuk. Oh. Jap. Macam kemas, macam tak. Mantap bang. Woo. Mantap gang. Woo. Wih, ni kosong sikit. Yeah, Roy. Mantap Roy. Topa lah gang. Okay gang. Tengok saiznya. Mantap gang. Tadi. Ini sudah. Ekor kalau kena 4 kilo bagi kita dah. 55.5. Sebab habis ya. Dah satu habis ya. Satu. Sekejap. Lepas tangan tak nampak putih bang. Ni tak nampak. Gang. Ini dia gang. Berapa cm Fuad? 57. 57. Pakai Topa GR. Mantap. Okey. Laku. Kita kena ada dalam tackle box. Kena ada tengok. Nampak gang? 3 saksi. 3 tekong ah. Kita release gang. Bye. Okey. Bye. Toman menyambar Topa GR dengan rakus guys. Selesai membuat ukuran, kami terus bergerak ke spot yang seterusnya. Hari semakin gelap dan ikan yang paling panjang masih belum kami takluk. Fuad dan Abang Mi ambil giliran. Masuk ke dalam suak, mereka terus membuat blind cast untuk cari peluang. Abang Mi ternampak satu kelompok anak Toman. Terus tukar gewang korek, gewang selaman dalam dari DRV. Tapi Mama Toman masih belum menyahut. Dia tukar kembali kepada gewang jentik JR dan membuat lontaran skipping ke dalam lubang kecil celah pokok. Bam! Strap padu. Stablekan badan, stablekan. Belum habis. Confirm habis tu. Tapi lucut guys. Dalam dunia mancing, kita tak selalu menang dalam satu lontaran. Dekat mana? Yang penting, jangan berhenti. Setiap cast ada peluang baru untuk orang. Macam Abang Mi tu dah power lah, dah boleh pusing.
Kali kedua, boom, strike lagi. Muhammad Toman on jentik Jiat. Dah. Okey, kontrol. Relax bang. Okey. Oh tengok, kecil be. Jangan lepas, tolong. Tolong be. Tolong. Jangan pun. Kau tak apa. Okey, dah longgar sikit. Tak apa. Relax. Okey, kau tak apa Relax. Come on. Tolong. Tolong, come on. Relax. Dan keadaan menjadi tegang. Pegang tangguk terlepas cubaan pertama. Nasib baik hook lekat kemas di mulut. Dan kali kedua, tangguk masuk tepat. Ikan naik dengan semangat, kami terus kembali semula. Bapak besar, ini riba Oi. Dah, aku cari kau lagi oi. Rakam aku. Riba besar boy. Baik. Elak Roy. Roy dia pula 80, 87, 88, 89, 90, 87. Okey. Pukul 6, 50. Berapa cm? 87 cm. Jentik guys. X9 50 pound. Game Master tu 20-40. Alhamdulillah guys. Kita release guys. Alhamdulillah. Cantik bang. Thank you. Untuk teriakan datang guys. Alhamdulillah. Bye-bye guys. Bye-bye. Mantap. Oi, itu 5 kilo lebih, 6. Mantap lah bang. Mantap. Tangkapan Mama Toman tadi bukan sekadar kemenangan peribadi, tapi suntikan harapan untuk kami semua. Kami pulang ke houseboat dengan jiwa yang penuh syukur dan harapan. Dalam setiap misi, bukan semua tentang menang atau kalah guys. Kadang-kadang apa yang lagi bermakna ialah berani untuk bertahan dan semangat untuk tak mengalah. Kalau dalam hidup ini setiap hari adalah satu lontaran, maka hari ini kami dah kas dengan sepenuh hati. Dan malam ini, apapun keputusannya, kami tahu kami dah buat yang terbaik. Malam pun menjelma dan tiba masa untuk kami serahkan tangkapan terbaik kami hari ini. Setiap inci, setiap sentimeter jadi penentu siapa yang layak ke Korea. Dari 72 orang, hanya satu yang akan mara. Untuk tempat pertama, King of Toman berjaya dimenangi oleh Abang Mi dari DRV. King of Sebarau tempat pertama berjaya dimenangi oleh Tan Wei Han dari DRV. Masuk. Oi, DRV sapu semua ni. Apa tangan? Dan pemenang keseluruhan tangkapan dimenangi oleh Suhaidi Hanem dari tim Monster Craft. Tahniah Abang Adi. Dan pemenang bagi Temenggur The Last Chapter telah membuktikan satu perkara. Usaha, fokus dan semangat berpasukan memang takkan pernah tipu hasil. Esok pagi kami bergerak pulang. Dengan kotak gewang yang mungkin kosong, tapi hati penuh pengalaman. Dalam trip ini kami belajar satu perkara. Bukan semua lontaran hasilkan sambaran, tapi setiap lontaran adalah satu harapan. Kadang
rezeki datang bila kita hampir putus asa. Kadang ikan terbesar datang dari spot yang paling sunyi. Yang penting, jangan pernah berhenti mencuba. Kerana dalam dunia memancing, yang menang bukan yang paling kuat, tapi yang paling sabar. Temenggur bukan sekadar tempat pancing. Ia medan ujian fizikal, mental dan kesabaran. Tapi bagi kami, ini bukan titik akhir. Ini cuma permulaan kepada cerita-cerita besar yang akan datang. Inilah penamat Temenggur, The Last Chapter.